Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf geng, ini tak ada suara. Ini Fatir dah serahkan lah amanah daripada rakyat Malaysia lah, hamba Allah Fatir sebut je kan. Sebab beliau ni tak nak Fatir sebut dalam di mana-mana tempat lah. Ini Fatir dah dah ambil nasi apa hari tu abang Yus? Nasi pelangi. Nasi pelangi betul. Okey. Alhamdulillah ni Fatir dah ambil nasi pelangi bersama abang Selangor. Jangan cakap abang Perli sebab ini abang Selangor. Okey, ini dah naikkan bersama abang Pion juga. Dah hari ini 100 piece. 100 bungkus dah. Alhamdulillah dah selesai semua. Kita naikkan ke dalam kereta ni. Lepas tu kita jom let's go. Ini dia. Assalamualaikum. Ni pakcik ni dah jadi tuan rumah ni. Yang tuan rumah asli berada dekat luar. Aduh, ini Fatir dubbing suaranya pasal mic-nya geng. Mic-nya tak tahu, tak ada suara. Tak kisahlah. Yang penting kita ada suara belakangan. Yang penting bolehlah tayang video ni kan. Alhamdulillah kita dah order nasi pelangi ni. Hujan panas ya. Nasi hujan panas juga sana. Banyak nama dia ni. Aduh, pakcik ni susah dia nak buka. Harus dibantu sama Ibu Nadia. Alhamdulillah memang Bu Nadia ni best sangat nak bantu pakcik ni buka. Ini dia. Sebab tak perasan kan ada lakban. Okey. Tak ada. Cepatlah. Lambat sangat. Ini dia. Ini dia nasi hujan panas. Jadi macam nasi pelangi lah. Warna-warni dekat sini kan. Lepas tu dia banyak lah. Dia letak menu dia bukan nasi sahaja. Orang tak makan lah kalau nasi sahaja geng. Okey, jom kita tengok pakcik kita ni kan. Abang Selangor lah biar mudah sikit. Ini ada kerupuk. Lepas tu angkat lagi Abang Selangor. Ini apa? Oh, ini ayam. Ayam kicap. Ini sedap ni. Ayam kicap Aceh lah. Dia ni Kak Nadia menyesuaikan lidah orang Aceh. Jadi tak buat sama persis sama Malaysia. Lepas tu ada acar. Betul acar ni. Okay, next. Lanjut cepat sikit. Nampak betul. Ini ada juga apa ni, labu. Labu Jepang lah. Labu Jepun. Okay, yang last itu ada pisang. Kita tunggu dulu. Ini tak ada suara betul. Satu pun tak ada suara geng. Tak kisah dah. Kita kenapa ni shoot Putra pula? Ini ada pisang gangster. Pisang gangster geng. Aduh. Okey, jom berangkat. Ini kita dah dalam perjalanan. Kita nak berangkat sama Bang Pion lagi kan. Tak tahu pula ni cakap pasal apa. Sebab Fatir dubbing video dah beza dengan video asli. Oh, ini ada Dayah Darus Saadah. Lepas tu Fatir pernah buat juga ni sumur bor amanah daripada orang Malaysia kan dekat Dayah ni, pondok pesantren ya. Lepas tu kita akan pusing kat sini. Bazar Ramadan dah banyak kat sini. Ada jualan EU. Jadi ini air kelapa geng. Lepas tu sebelah kanan ada bazar Ramadan yang jual-jual kuih lah. Okey, jom kita nak gerak lagi. Bismillah, kita dah sampai dekat ini sawah sebenarnya geng, tapi Fatir buat kuis lah buat Abang Selangor kan. Fatir tanya, ini bang apa? Coba tebak. Beliau tebak ini pokok kelapa. Betul lah depan tu pokok kelapa. Tapi Fatir tunjuk tanah tu tak perasan. Sebab di situ memang tak nampak lagi sawah kan. Padahal itu sudah kena lumpur semua kat situ. Jadi memang dah tumbuh rumput-rumput tu kan. Sekarang dah 3 bulan lebih dah. Dah tumbuh. Lepas tu tanah sawah pun tak mirip lagi tanah sawah. Mungkin tuan-tuan, puan-puan boleh tengok dah. Tanahnya dah macam mana sekarang kan. Ini luas sangat sebenarnya sawah ni. Tak tahulah ekonomi dia orang ni Aceh macam mana kan. Sebab kebanyakan petani pun banyak orang ni pergi ke sawah. Ini di mana-mana tempat korang boleh tengok lah. Ini lumpur semua memang kat sini. Jadi memang ini harus dikeruk habis baru mungkin sawahnya boleh digunakan kembali. Ini yang lagi kacak geng. Ini Fatir tengah buat apa Tak tahu ini Fatir buat apa. Tapi lupalah. Tapi memang busy sangat kat sini kan. Nak telefon ustaz. Lepas tu ini. Aduh, memang PA terbaik lah geng. Yang Allah hantarkan. Ini Fatir ada berdoa ni. Allah dah hantar PA terbaik. Betul? Bukan ini dah skin lain pula. Ini dah siap kita kemas untuk berbagi santunan. Okey. Tadi Fatir nak cakap PA ni serbaguna. Okey, next. Ini dah sampai alhamdulillah ke Dayah Zawiyah Darul Al Muhajirin Al Hajari. Jadi di sinilah kita berbuka puasa dan juga berbagi sumbangan sumur bor daripada hamba Allah di Malaysia geng. Assalamualaikum. Ni dah sampai ni. Jadi seperti biasa setelah sampai kita memang akan bawa selalu 100 bungkus
nasi tiap-tiap hari kan. Jadi di mana-mana tempat Fatir dan Abang Yus ataupun siapa-siapa yang ikut Fatir, selalu Fatir agihkan nasi. Ini dia. Fatir buka nasi dulu. Ini dia. Hari ini nasi pelangi hujan panas. Biasa ada nasi kandar, ada Fatir bawa nasi kerabu. Ini ustaz ni pula panggil semua murid dia ni kan. Jadi seorang-seorang boleh ambil satu. Jadi biar cepatlah dia orang kemas kan. Sebab ini pun waktu dah nak berbuka puasa dekat sini. Dan Fatir ingat kan, views dekat sini cantik kata Abang Selangor. Sebab dekat sini ada gunung, ada sawah dan cantiklah viewsnya kat sini. Lepas tu angin pun okey sangat. Di sini kita bukan hanya berbagi nasi saja dan bukan hanya berbuka puasa sahaja tuan-tuan puan-puan. Sebab dekat sini pun kita ada juga santunan anak yatim. Nah, itu yang paling penting. Ini bekas banjir juga hari tu dekat kawasan ni. Makanya kita lebih fokuskan sekarang untuk anak yatim. Alhamdulillah ini pun plakat ya. Kami cakap ini plakat. Kalau kat Malaysia apa ni cakap ni? Jadi di sini ada pesan-pesan dan Fatir sudah serahkan sama ustaz pimpinan dekat sini. Ini nanti ustaz ini yang akan tempelkan di sumur bor amanah daripada rakyat Malaysia, geng. Nah, ini Fatir langsung serahkan. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung serahkanlah. Ini Fatir sampaikan amanah orang Malaysia yang sudah agihkan sumur bor. Terbaiklah. Terima kasih banyak buat semua yang sudah sumbangkan sumur bor dan juga harta benda yang lain. Nah, ini sumur bornya, geng. Fatir kasih mesin pompa air sekali dan juga pipa-pipa semua kan. Lepas tu Fatir selalu tak lupa periksa airnya turun tak. Ini Fatir sedang buka keran. Alhamdulillah turun airnya. Mantap. Jadi memang kita semua harus periksa. Jangan mereka nanti tak guna kan. Sudah kita kasih sumbangan macam tu, mereka tak guna. Ramai santri kat sini. Ini biasanya kalau normal, lebih ramai lagi kata ustaz ni. Lepas tu, di balai ni kata ustaznya, tak cukup orang untuk nak solat. Ini korang tengok, balainya kecil sangat. Alhamdulillah ni pun Fatir dah selesai berbuka puasa kan. Tiba-tiba dah berbuka puasa. Macam tu lah kalau di video. Tiba-tiba ke sini, tiba-tiba ke sana. Tapi di sini alhamdulillah ni Bang Pion ikut solat juga. Jadi kalau tak solat bahaya kan. Jadi alhamdulillah kita solat dekat atas ni dan ustaz ni pun tunggu kami. Itu Abang Selangor duduk kat bawah sebab dah solat duluan. Kami telatlah solat kan sebab kita tunggu yang lain solat karena ramai sangat tak muat kan. Ini alhamdulillah Fatir solat dulu. Ini solat maghrib bukan solat tarawih ni, ini solat maghrib. Jadi di sini ustaz terus yang pimpin solat. Lepas tu dah selesai solat. Macam tu lah kalau di video. Tadi solat, sekarang dah selesai. Alhamdulillah, geng. Ini ada berdoa sikit. Lalu kami langsung turunlah dekat bawah. Sebab Abang Selangor dekat bawah. Kami dekat atas ni baru sahaja selesai melaksanakan ibadah solat maghrib. Nah, alhamdulillah, geng. Memang serasa sejuk dekat pondok pesantren ni kan. Karena memang orang ni ramai betul sebenarnya dekat sini, geng. Nah, alhamdulillah dah turun dah ni daripada surau di atas. Orang ni di atas tu dia buat surau. Lepas tu ustaz tu tinggalnya di bawah surau itu. Dia cuma buat bilik kecil saja buat tinggal dia bersama isterinya lah. Nah, di sini kita dah naik bilik lain. Ini Abang Perliza senyum-senyum kat sini. Di sini pun Fatir langsung naik ke bilik lain lagi. Sebab di sini ada 3 bilik atau 4 bilik macam tu. Tapi biliknya kecil-kecil lah. Assalamualaikum. Ini dah datang semua Abang Perlis. Dan juga ada lawyer juga kat sini malam tu. Betul? Lawyer daripada Biren. Di sini kita juga akan santunkan anak yatim. Jadi santunan anak yatim biar Abang Selangor langsung yang bagi dekat budak-budak yatim dan juga budak-budak piatu dekat sini. Nah, ini dia. Ini wajah-wajah budak-budak Aceh masa depan ni. Korang tengok dah ni. Tak lupa mereka ni salam dekat Abang Selangor. Okey, geng. Terima kasih banyak buat tuan-tuan, puan-puan daripada Malaysia yang sudah mempercayakan Lala Move kami untuk hantar amanah tuan-tuan, puan-puan daripada Malaysia. Di sini anak yatim dan anak piatunya bukan hanya lelaki sahaja. Lepas tu perempuan juga ada. Nah, insya-Allah kita akan berikan yang terbaik dah buat semua mereka yang menuntut ilmu. Itu yang kita utamakan sekarang.
Karena di pondok-pondok pesantren ni kita harus utamakan buat anak yatim dan anak piatu. Kalau ada lebih, boleh kita kasih buat santri yang lain. Ini budak-budak ni dah agak dewasa sikit tapi masih kecil lagi ni. Sepertinya belum kuliah lah. Kalau kuliah mungkin udah agak besar. Nah, okey teman-teman, tuan-tuan, puan-puan, ini Fatir tak sinkron dengan suara Fatir. Mohon maaf lah sekali lagi. Teman-teman mungkin boleh tengok mic yang Fatir guna tu tak bunyi. Tak nyala lampunya. Di sini Fatir sedang menyampaikan amanah dari akak private geng. Abang pion dah bingung kat belakang tu. Duduk dia tu. Pertama dia cakap nak tidur tapi tak jadi tidur. Sebab Fatir cakap ada amanah buat abang pion. Dah senyum-senyum dia tu. Kan. Jom Fatir lagi hitung uang kan. Lagi hitung uang daripada akak private. Abang Selangor pula buat kacau. Kan buat gelak. Aduh, Bang Pion dah ketawa kan. Fatir pun sampai 5 kali entah 7 kali Fatir hitung. Padahal duit itu aja Fatir hitung. Buat gelak dia tu. Tak apalah. Kita alhamdulillah dah kasih buat Abang Pion. Abang Pion pun hari itu kan. Malamnya lah. Malamnya Abang Pion keluar air matanya sebab beliau Bang Pionnya ada anak kan, anaknya cuma satu. Lepas tu anaknya minta dibelikan baju hari raya. Dia dah menangis kat belakang tu. Fatir tak rekam. Next video lah insyaAllah nanti kita akan buat Abang Pion menangis. Bukan. Terlalu jujur pula. Sebab ada amanah lagi kan daripada akak private. Banyak sekali akak private bagi amanah. Ini dia dah bangun. Garam betul Abang Pion tu. Padahal hatinya dah menangis pula tu. Okey. Next video kita akan tengoklah reaksi Abang Pion. Sebab malam tu dia setelah pulang dari tempat berbagi ni kan, langsung ajak budaknya, isteri dia pergi ke Mixu beli aiskrim. Lepas tu mereka mungkin ada belanja juga. Okey tuan-tuan, puan-puan, kami pamit diri dulu. Terima kasih berjuta-juta Fatir ucapkan untuk rakyat Malaysia. Dan Fatir, Abang Selangor, Abang Pion minta maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa ketawa? Sok ketawa Abang Pion tu. Dadah dulu dia. Okey, bye-bye semuanya.